Assalamualaikum, mancing lagi. Okey. So hari ni mancing naik bot. Macam biasa dekat area Gelam Patah, PTP, Sungai Pulai. So hari ni mancing memang santai je, mancing dekat belah dalam belah Sungai Pulai. Naik dekat Tiram Duku, sewa bot. Nanti aku senaraikan dia punya harga dengan nombor telefon. Jadi hari ni kita tak main luar, kita main dalam. Tengoklah ikan apa dia, semilang ke, siakap ke kan. Alright guys, stay tune. Tengok kita ada hasil ke tak. Ciao. Ni ya. Ni duri ya. Isi dulu. Gerut. Boleh lah. Gerut. Nampak dia kejar. Biar kasi belakang. Guys. Strike sotong hidup ni. Ha, sotong hidup kat sini ah. Sotong hidup. Besar ke lama? Lama juga. Besar. Sekejap. Dah? Dah? Ada ruat tu. Oi, kenapa dah? Kenapa tu? Tak tahu. Kasar juga lah ruat. Kasar dah. Oh. Ha, ni balik. Ayam. Ni baru balik Ojat. Ayam tak. Duri. Aktiviti budak-budak orang asli. Nampak tu. Budak-budak ni budak-budak ni mandi. Ni kan jambatan tau, jambatan daripada di mana nak ke Pontian Kukup. Ha, ni jambatan dia, ni ada budak-budak orang asli ni. Lek yang mandi kan. Ada buaya ni. Tahulah mandi ke, cari kastang ke, cari apa ke. Dah biasa yang aku tahu dia melombak. Oh, kemayan. Tak kumpau. Pasal bau macam ni dia ni. Dapat lagi. Ini kasar. Okey lah saiz ni lah. Okey lah. Supit. Guys, korang kan kalau mancing, solat jangan tinggal tau. Macam aku ni, sebabkan aku ada kenal beberapa owner rakit, so aku akan roger dia tumpang rumah rakit dia untuk solat. Nampak ni, sekarang ni aku ada dekat Rakit Wak Jalil. Okay, Rakit Wak Jalil di area Pontian, dekat area-area apa Sungai Pulai ni lah. Jadi kan nak semayang, nak datang rakit, korang boleh roger Wak Jalil. Di video aku ada yang lama-lama ada. Korang tengok je video tu. Okay, solat jangan lupa. Mancing tak mancing, tapi solat jangan lupa. Ciao. Tak, tarik-tarikan bukan boleh. Rasa gelama ataupun duri ni. Aku dekat dia punya ni. Dekat dia punya duri dia. Tengah jalan sangkut lah tu. Kira halal lah tak tahu lah ikan apa tu lah. Kenapa dia? Tak tahu, tapi ikan ni Apa? tahu ikan apa. Kenapa guys, kenapa? Alright guys, tamat sudah mancing hari ni. Alhamdulillah. Tak kumpau, adalah 2-3 ekor dapat ikan. Boleh lah, puas hati juga lah. Okay guys, jumpa video akan datang. Itu jeti dia. Tadi aku risau juga, takut tak boleh masuk sebabkan air surut. Tapi boleh masuk. Jadi ciao dulu, jangan lupa follow. Tunggu video aku akan datang. Ciao, terima kasih.